Johara Pagi Era, selamat pagi. Dan lepas pukul 8 pagi, I believe I can fly. I believe I can touch the sky. ya, itu dia I Believe I Can Fly daripada penyanyi asal dia iaitu Kelly McKnight. Yeah, man. Kelly. Kelly. Kelly McKnight adik-beradik. Kelly juga. Baru Kelly Clarkson nyanyikan balik. Baru Brian McKnight nyanyi balik. Kylie Minogue. Kelly Minogue tak, dia penari latar dia. Tapi yang penting Hafiz nyanyi. Hafiz nyanyi 500,000 je. Itulah dia kan. Okey, kita bersama dengan juara mana yang terbaru ataupun yang pertama, iaitu Hafiz. Alhamdulillah. Hafiz, sebenarnya aku dah jumpa satu video tau. Ini video kau nyanyi masa first kali lagu I Believe I Can Fly. Ingat tak? Ingat tak? Video zaman sekolah. Mana tahu ni? Sudah tahu dia nyanyi. Tapi itu nanti dulu. Itu nanti Janganlah weh. Bukan sekarang lah, kejap lagi lah. Sekarang ni kita ada Baby. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pagi baby. Baby jangan kau. Apa dia? Apa? Lino dekat Johara. Lama ni cuti je. Ini call untuk cakap dengan Johara. Johara pisah. Okeylah baby, apa cerita baby? Hafiz, nak tanya Hafiz. Ya saya. Okey, dia nak tanya Hafiz, kita boleh cuti balik lah. Hafiz. Ya saya. Ya, tahniah. Terima kasih. Terima kasih. Sonok lah dengar Hafiz menang memang betul lah target. Hafiz menang lah. Nak tanya macam mana boleh cover kemenangan tu. Raih kemenangan tu kan dah banyak menang kan. Tapi tak pernah lagi nampak macam duduk ke nangis-nangis. Tak pernah lagi nampak. Mesti nampak. Macam main happy-nya menang. Happy macam tu. Macam mana? Bila selalu kan orang menang menangis, ada yang terduduk, tertonggeng apa semua kan. Tapi Hafiz menang cool je macam menang aku menang macam tu lah. Tak, sebenarnya walaupun tak dalam hati. Menang ni. Yelah, tapi dalam hati tu memerontak sebenarnya. Merontak lah. Hati tu. Cuma kita disimpan lah. Tak tahu balik tu dia berguling sampai kereta. Okey baby. Terima kasih baby. Baby ingat baby Okeylah, tahniah. Baby jangan, baby jangan. Baby jangan Jangan apa Johan? Jangan baby jangan. Kau marah sebab ku cuti. Kami dah kembali, pasti anda happy. Okey baby. Okey. Baby. Bye baby. Bye, baby. Besar baby ni. Okeylah, kejap lagi. Kita ada teka bunyi. Dan Hafiz juga akan meneka. Ya. Tapi buat apa kita bagi duit dekat dia pun? Tak payah, dia teka betul kalau saya tak salah. Dia teka betul, dia kena bagi 500 tu kat kita. 5,000. 500,000 tu. Teka bunyi Spritzer selepas ini dan Johara hari ini bersama dengan Hafiz. Yep. Yes, sebab apa tak ada orang teka yang betul pukul 6 lebih tadi kan. Sekarang ini untuk pusingan kedua, siapa yang tak betul juga kita naikkan juga wang tunai tersebut. Jadi kita bagi peluang dulu lah. Macam biasa bunyinya. Aku pun nak tekan. Itu bunyinya. Jadi pemanggil yang pertama kita ada Siti. Yes, Siti. Hello. Hello, Siti. Bunyi apa ni Siti? Okey, welding besi. Welding. Jangan tak welding. Yelah, kalau welding buat yang untuk sambung besi. Sambung ke dinding lah ini ni. tak faham. Apa dia? Kalau welding, maknanya ding tu dia baik-baik. How are you welding? Jadi jawapannya ayam dinding namanya. Salah. Alright, cuba lagi Siti. Kalau welding tu, orang yang welding tu. Orang tak faham lah ni. Okey, seterusnya Sheila. Sheila Hamzah ke ni? Sheila Hamzah ke tu? Hello. Sheila Hamzah. Sheila Hamzah Tak sangka keluar awal. Beribu sesalan betul lah. Bunyi apakah ini Sheila? Zip. 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 Kita pakai button lah, tak pakai zip. Jawapannya salah. Cuba lagi. Sama-sama. Okey, yang terakhir untuk pagi ni kita ada Zulf. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Cuba teka bunyi apakah ini? saya rasa tu bunyi mainan kena-kena spring tu lah yang kita kena, sebelum mainan tu kita kena pusing pada track dia bunyi sikit.
Sebelum mainan kena Sebelum mainan tu, dia tengah pusing tu, bapak dia prek. alamak patah pula. Dia ada kunci tu. Yang ada kunci tu, yang pusing tu. Oh, mainan yang pusing-pusing tu. Saya tahu, saya kenal ni jago. Ini kan huruf M. Okey, jawapannya salah. Okey, dan Terima kasih. Sama-sama. Cuba lagi. peluang terakhir kita bagi untuk Hafiz dengan nilai RM9,400. Mungkin Hafiz boleh up Okey, hello, siapa di sana? Hello, saya. Hafiz eh? Saya Hafiz. Okey, Hafiz, bunyi apa kan ni, Hafiz? Saya rasa itu bunyi orang grind. Grind. Ya, Okey, grind. tempat tadi ada orang dah bunyi apa? Grand. Ni grind. Walding. Okey, ni grinding pula ya. Okey, kita tengok jawapannya. Salah. Saya nak menang. Tapi tahniahlah Hafiz sebab anda baru saja masuk pusingan bonus memenangi wang tunai RM500,000. Okeylah, kita tingkatkan wang menjadi RM9,500 untuk teka bunyi spritzer esok pula. Ya, jadi Spritzer 9.5 liter dan juga 6 liter dengan siri dispenser. Mana cari? Kini di seluruh negara. Dan selepas ini Yang ni tadi. Holding. masih lagi bersama dengan Hafiz. Teruskan bersama kami Johara Pagi Era. Selamat pagi. Johara Pagi Era bersama dengan juara Mania bernilai RM500,000. Oh, mahal nilai ni. tau. Nilai dia ni mahal ni. Hafiz. Yes, Yay. Hafiz masih jelas. Dan memang jelas sangat yang dia memang sekarang ni apa nama dia meletup lah. Yes. Kan menang AJL, sekarang ni menang Mania. Lepas ni menang apa lagi lah, tak tahulah. Sebab ini adalah semua rezeki. Apa sebab kita kena tahu sebab apa yang kita buat tak semestinya semua orang suka. Betul. Tapi apa yang dah kita buat, kita sekurang-kurangnya kita tak dapat menghiburkan hati semua orang. Sekurang-kurangnya kita dapat menghiburkan hati majoriti. Betul. Seperti mana Hafiz telah lakukan ini. Ya betul. Silakan Jimat Imar bagi sekalian. Besok hari Sabtu kan? Nak cuti lagi. Dah jadi juara ni kan. Duit dah banyak ni. Apa plan ni? Nak buat apa ni? Gold Coast. Saya rasa duit tu saya rasa saya nak buat simpanan satu, kedua nak buat property kot. Dan nak buat property, nak beli property. Nak beli property. Kalau nak buat proper kan. Oh, ni kira apa ni investment untuk Investment, masa depan. yes. Untuk masa depan. Bagus juga bila duit kita dapat tu, kalau kita tak labur mana-mana kan, dia tak tambah. Tapi janji saya daripada dulu lagi, saya memang nak buat apa, nak hantar ayah dengan mak saya pergi ke umrah. Bagus. paling Itu penting. niat lah. Tapi macam Hafiz dia terus terang cakap nak buat property, nak simpan buat simpanan. Ada rezeki baru dia nak pergi umrah ke, dia nak pergi haji ke, balik Haji Hafiz. Nampak tak? Yo, kan? Sebab yang ni niat dia nak hantar mak bapak dia pergi umrah. Yang itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Sebab apa? Ya, bila kenapa gelak? Sebab bila kita mempunyai niat yang baik, ya, terutama sekali mak bapak kita. Jangan berdaga, jangan sakiti hati mak bapak. Ya, betul. Ya, bila mak bapak kita, ya, hatinya gembira. Automatik, secara automatik. Ya, masuk gear automatik, auto, ya, and manual, ya. And natural. Maafkan saya. Masuk gear auto, automatik kita akan murah rezeki dan dia berhati insya-Allah. InsyaAllah. Ya. Jadi doakan selamat beramal. Itu dia. Terima kasih. Kejap je balik Datuk. Kejap je. Kejap je. Tak salam tak apa. Tu lah dia. Kata-kata terus pergi kat mic aku. Aku berhati kat perangai Datuk ni. Okeylah, dan sekarang ini tiba masanya untuk Ray. Yes, yang inilah yang aku jumpa di mana Hafiz telah pun pernah menyanyikan lagu I Believe I Can Fly masa zaman persekolahannya dulu. Dekat Sarawak nama sekolahnya St. Joseph. Dan lagu tersebut pernah dinyanyikan oleh sekolah-sekolah Hafiz juga ramai nyanyi dengan Hafiz. Maknanya lagu tu dinyanyi kat sekolah. Final AF. Final kat sekolah tau. Final kat sekolah. Final AF. Final Mania. Rupanya lagu ni makanan dia. Ini makan kau sekejap lagi. Okeylah, anda boleh saksikan video itu. Mungkin ada yang pernah saksikan. Ada yang Cuma pernah. kita nak ingatkan kembali. Yes. So waktu rambut dia belum nak nano sangat lah. Belum lagi. Fauna je tak ada no. Okey, pergi dekat fb.era.fm. Nanti kami akan letakkan gambar ataupun video tersebut. Okey? Sekarang ini kita nak dengar lagu di tempat yang ketiga di Galaxy Mania.
Siapa? Ini dia lagu Jacqueline Victor bersama dengan vokalis dari Jimbara. Jimbara, iaitu Tia Arjuna. Sedap ni lagu ni. Tinggi, so duduk suara tinggi. Wah, dulu saya tengok masa dia tarik tu. Dia macam tarik tali. Tapi apa penting? Apa yang penting? Ya, kerja sama. Apa yang penting persembahan mereka semua sekali finalis kita membuat persembahan yang mantap begitu. Ya, betul mantap. Tanya. Jom kita dengarkan rakaman Arjuna daripada Mania.